Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak cerita satu ulam special untuk anda. Oh, hari ini tengok saya masak tu daging masak merah. Tu dia. Ni nampak gulai udang. Gulai udang dengan neneh. Tu tengok menggiurkan. Jangan lupa sambal belacan. Siapa nak beli belacan boleh tekan beg kuning. Tu sambal belacan. Menariknya. Sambal belacan nampak. Ada ulam mesti ada. Kali ni kita nak review satu ulam special. Dia nampak. Ulam apa ni? Ni nama dia pucuk paku. Kalau ada pucuk paku mesti ada yang ni nampak ni. Lomak bodrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tangan kanan woi. Ada duk komen yang kata dapat tangan kanan dengan kanan. Okey. Kita try pucuk paku. Selalu buat kabu ni. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqat. Rasa. Dia punya sambal belacan. Pucuk paku. Orang tahu ubat urat. Urat tak urat. Sambal belacan. Pucuk paku. Lampu terang. Macam ni. Sampai dia. Bodrin. Lidah tambah. Halamak. Siapa nak beli belacan ni sedap. Belacan ni sedap. Tanjung Dawah. Bodrin. Sambal belacan. Belacan Tanjung Dawah. Tekan beg kuning. Pucuk paku. Leleh ingat.